Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, sekarang ni kita on the way nak balik rumah Rawang. Kita nak healing, kita nak santai-santai dekat rumah Rawang pada hari ni dan esok sempena cuti sekolah ni. Jadi apakah aktiviti kita sepanjang percutian di sana, korang kena follow lah video ni sampai habis. Okay, InsyaAllah. Ada juga yang minta sebelum ni ada juga terbaca komen kan, Gaban buatlah apa home tour apa tour house tour kan. InsyaAllah kita akan belanja rumah Gaban di Rawang nanti. Sama-sama kita nantikan InsyaAllah. Jumpa di Gamuda Garden. Let's go. Selamat sampai di Gamuda Garden Rawang. So sekarang ni sampai kita loading barang dalam rumah. Lepas tu kita terus pergi remput. Sekarang kita terus pergi kedai mamak. Anak-anak tak turun. Dia biasalah melayari internet dia. Sekejap lagi orang pergi mandi kolam, kita akan buat live. So apa-apa hal makan dulu sebab lapar. Nanti kita baru fikir apakah aktiviti yang kita nak jalankan pada hari ini, esok dan lusa insya-Allah. Dobi dah apa nak? So Dobi dah berfungsi dah. Kita makin maju dengan Gamuda Garden sekarang Okay, settle guys. Jom mama. Okay guys, apa-apa nak jalankan aktiviti apa pun, kita makan dulu guys. Ini apa? Oh, ini mie goreng mama. Mie goreng mama, umur yang diri. Thank you. Okay. So, Gaban makan rawak kose macam biasalah. So, mama makan mie goreng mama, telur mata. Okay, jemput makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Okay guys, alhamdulillah tadi sampai kita terus top up perut kat kedai mamak. Lepas tu lepas makan apa semua, ternyata mandi-mandi, lepas tu masuk waktu Gaban pergi masjid dekat Sungai Serai. So sekarang ni kita nak balik lah. Korang tengok view kat sini ni view dekat rumah Gaban ni lah. Ada juga yang komen, bang buatlah house tour rumah abang. Sebenarnya bukan tak nak buat, tapi segan. Rumah biasa-biasa je kan. So, jom. Belanja sikit-sikit lah kan. Mana yang boleh belanja, kita belanja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa minat nak beli ni, Gaban sediakan link di bawah, di Shopee. Assalamualaikum. So, inilah. Rumah Gaban ni jadi dua lelaki dia panggil. Satu kat sini, satu kat sini. So, ni bilik Gaban lah. Biasa-biasa je guys, bilik kita. Taklah hebat mana kan. Janji ada tempat tidur. So, nak rakam kat bawah. Tak, orang kata apa? Tak terang lah. Tak apa, besok lah kita belanja view kat bawah ni. Sana ada shopping complex, dia panggil apa? Square Garden Square Garden. Garden Square. Bangunan sana, bangunan sini. Ada dua bangunan je kat sini. Bawah tu ada swimming pool. Bawah ni ada kedai mamak. So, ini view dekat sebelah sini lah. Kalau view dalam bilik air ni, kat belakang ni, kita boleh tengok juga. Ada juga view. Gelap. So, ini view kat belakang rumah lah. Di belakang rumah ni boleh tengok pembangunan ataupun perumahan kat sana. Lepas tu boleh tengok dekat dia punya office, Gamuda, taman dan sebagainya lah. Roundboard, pandang bola. Itu je lah. Orang kata apa? Sedikit lah perkongsian. Sebab ada juga yang komen, Gaban terbaca, bang, buatlah house tour. Tour house ke house tour, macam itulah lebih kurang lah. Ni Gaban belanja dah sikit. Ma, nak buat air sirap apa malam-malam ni? Tamu. Ada tetamu. So malam ni Mama kata ada tetamu. Guys, ni ruang tamu rumah Gaban. Tu ada siapa tu? Ada siapa tu? Ada siapa tu? Cemboy guys. So ni ruang tamu. Biasa-biasa je lah. Ni TV lah. Okay, ini pencapaian Cemboy Gaban. Silver play button. Ini Gaban Saleh 19. Silver play button tapi Gaban saja tanpa warna merah. Jadi macam logo YouTube lah. Warna merah kan. Itu je lah. Jadi rumah ni rumah YouTuber. Rumah YouTuber sebab ada silver play button. Kat sini boleh nampak jugalah. Kedai-kedai. Padang bola malam ni tak aktif Tak ada orang main bola malam ni. Tak tahu kenapa. Mungkin besok kerja ke apa. Boleh nampak swimming pool. Macam ni lah pemandangan. So kat sana tu ada Paris wheel. Paris wheel
Skyline view boleh nampak dari sini lah. Tapi tak apa clear lah sebab terlindung dengan hutan. So yang first ni kedai mamak. Favorite Gaban kedai mamak. Boleh ngulik. Lapar ke, haus ke, turun bawah. Bolehlah minum-minum, makan-makan. Macam tu je lah. So sana tu Sungai Serai. Sana Sungai Serai. Kampung Sungai Serai. Tu Garden Square lah. So view daripada sini macam ni lah. Tu dapur lah. Rumah kecil je guys. Biasa-biasa je. So ni bilik Cem. Tadi bilik Gaban, ni bilik Cem. Jom buka bilik Cem. Bismillahirrahmanirrahim. Bilik Cem kecil je guys. Kita set up biasa-biasa je. Kita punya sejadah pun sejadah budak-budak. Almari pun biasa-biasa je. Bajet. Itu je lah. Kipas, lampu, aircon. So ni bilik kakak Yasmin dengan kakak Men. Assalamualaikum. Tara. Hei, buat apa tu? Tak habis-habis main game. So ini bilik kakak Yasmin dengan Men. Macam ni je lah set up rumah persinggahan. Bosan-bosan, agak rasa nak mandi-mandi, datanglah sini. Macam tu je lah. Kak, dah solat semua dah? Dah, Men? Kisah dah? Atau lalu? Lalu. So, ni Iris. Irisnya bijak. Makan modal ke bijak ni? Makan modal tak apa lagi. Menangis tak betul. Macam orang tak betul kan? Satu hal. So, samalah dia punya view. Kedai mamak. Tapi bilik Men dengan Yasmin ni lebih dekat dengan swimming pool. So, rasanya itu saja perkongsian Gaban tentang apa Kak? House tour? House tour. So, setup kakak Men punya dengan Yasmin ni biasa-biasa je guys. Tu almari, tilam, katil. Tu mana dulu Kak? Tengok ya Allah budak-budak ni. Kalau tak ada aktiviti lain, macam ni lah. Gadget je lah. Almari, aircon. Macam tu je lah. Macam ni. Okey. Ingat kira. Ni bilik air lah. Bilik air pun nak belanja. Bilik air. Biasa-biasa je lah. Okey, rasanya itu saja. Meja makan. Meja makan ni boleh lipat Boleh tutup. Ni boleh tutup. Tinggal bersoni je. Sekiranya nak buat majlis tahlil ke apa ke, kita boleh lipat meja ni. Taruh ke tepi, jadi luas lah. So, lampu tak pasang. Tak belanja. Ke rosak lampu? Apa tak belanja lampu? Kata nak house tour. Itu je lah. Okey. Mana yang komen, bang, buatlah house tour. So, Gaban dah belanja. Bukan kata nak menunjuk rumah, tak ada. Kan? Orang kata belanja sikit, buat house tour, kita belanjalah sikit. Kan? Ini pun hasil daripada sokongan yang padu daripada korang juga. Jadi, Gaban mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang support channel Cem Boy Gaban. Cem, guys tanya, tak buat live ke? So, itu saja. Nantikan kita punya aktiviti pada hari esok. InsyaAllah seawal pagi pukul 6.30 kita akan balik daripada masjid sembahyang subuh. Lepas tu kejut anak-anak pun semua. Kita buatlah jogging ke, swimming ke, gym ke. Lepas tu kita sarapan pagi. Lepas tu kita rehat-rehat. Lebih kurang dalam pukul 11.30 ke 12 tu tidur sikit. Lepas tu tunggu waktu zuhur, waktu makan tengah hari. So, nantikan je lah aktiviti Gaban sekeluarga. Jadi, Gaban tamatkan dulu. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.